pula wa yanbaghi an ya'muraha bitasadduqi bi baqaya at'am wa ma yafsudu law turika. Kata dia, saya juga bagi seorang suami suruh isteri dia bersedekah dengan makanan yang lebih atau dan juga makanan yang rosak kalau dibiar. Mana di samping kita kena buat itu dan kena buat ini, kita juga ajar kat orang perempuan kita supaya membiasakan diri dia unjuk Allah. Royak kat roti ni, kalau ada nampak apa juga beri kat orang kata pisang, ko nasi, ko apa nama ni, gula, ko sayur, ko apa saja benda yang dikira kita ni lebih dah, beri. Habis-habis tak ada sangat, hak lebih. Kalau boleh beri hak yang perlu pun beri juga, tu lagi baik. Tetapi siapa ke benda tu lebih diri pun tak sibuk juga ke orang, ini orang panggil salah balik tu lelaki. Salah balik tu lelaki, tak ajar bini dia, tak ajar isteri dia, supaya orang panggil ringan tangan untuk memberi benda-benda ni pada jiran-jiran daripada budak-budak. Kita beri ni sama ada kita nak beri bayan, sama ada beri pada jiran kita ataupun anak-anak jiran kita yang mari ke rumah kita. Orang yang naik tahu makcik yang makan berani, tak ada apa dah. Hari ini boleh kita beri dah bayan. Panggil anak-anak jiran kita mari naik makan bubur, kau minum teh, kau apa saja, goreng pisang, kau apa. Dia ada benda-benda begitu. Benda lagu ni perlu tok lelaki beritahu pada isteri dia. Satu, jadi perlu bagi seorang lelaki suruh perempuan dia bersedekah dengan makan minum yang dia kira lebih lagi benda yang kalau dibiar begitu jadi rosak. Nah, kita tengok kita makan pun lebih, anak-anak kita pun makan dah, lepas tu kalau lelak begitu busuk apa semua sekali. Benda-benda begitu jangan diajar jadi busuk, jangan diajar kulak gitu. Lebih baiklah ambil bagian ni beri ke siapa dia, budak-budak lain yang mari yang sejak ni makan gua ni. Tak ada masalah apa. Benda begitu jangan dibiar rosak. Tuan kita ni kata fahadha aqallu darajatil khair. Kata dia, cara macam ni dikira hak kebajikan atau peringkat kebajikan hak paling rendah. Habis-habis tak ada sangat nak buat kebajikan, berilah kat orang hak makan nemu sendiri yang tak habis makan dah. Melak hak tak habis makan pun tak sibuk juga tak. Tahu tidak fikir maknanya. Jadi sekurang-kurangnya makanan kita hak tak habis nak makan ataupun kalau dibiar tu dia kolak, dia basi, dia apa, berilah. Ajarlah kat retina budak-budak kita, anak-anak kita beri kat orang. Satu. Walil mar'ati an taf'ala dhalika bi hukmil hal. Kita tidak tahu orang yang tidak Islam ni belah mana. Sebenarnya kerana masalah sedekah ni memanglah ajaran Islam. Ajaran tu ni dia sedekah dengan sembahyang ni sama naik. Di mana saja ayat yang menyuruh kita sembahyang, di situ juga ayat yang meminta kita sedekah. Sama ada dalam bentuk wajib supaya zakat ataupun dalam bentuk tabarruat yang disebut apa qardu hasan dan sebagainya. Baki lagi kita nak tahu ni dengan sebab negeri kita ni orang yang tidak Islam yang ramai. Kita nak tahu ni puak-puak dia ni ada ke tidak pasal sedekah-sedekah. Tak tahu kita kan. Kerananya dia sedekah sendiri ni bagi kita ni memang berat atas kita nak beri kat orang barang kat orang ni. Bukan nak boleh barang ni susah payah. Nak jualnya dulu baru boleh pitih, jual getah dulu baru boleh pitih, gali ubi dulu baru boleh pitih, ganti teksi dulu baru boleh pitih. Banyak nak boleh pitih ni payah. Tiba-tibanya agama suruh beri kat orang. Memanglah berat. Tapi jadi yang kita ni kerana ada janji daripada Allah Ta'ala bahawa sembarang pemberian daripadamu tidak akan disia-siakan. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi ada pun orang yang tidak Islam, boleh jadi dia tak beri, boleh jadi puak-puak dia mengaku-aku. Kerana nak beri dasar pada apa? Nak beri pada dasar pahala. Siapa dia? Wayak ke dia pahala-pahala? Orang berayak pahala-pahala ni orang Islam. Dan tak boleh jadi seorang manusia di Islam kecuali mengucap dua kalimah syahadat dulu, yakin benda yang kena yakin. Dan benda yang kena yakin itu ni perkara adalah iman billah, iman birrasul, iman apa semua sekali ni. Dan itu dengan sebab hak bahasa buat secara zahir kita panggil Islam pun hak bahasa yakin dengan hati pun tak ada. Boleh jadi yang tak ada unjuk Allah. Kalau ada juga unjuk Allah tu boleh jadi satu kerana tradisi supaya gaya-gaya gitu apa ampau apa semua sekali boleh jadi itu. Lain kalau tu bang tak ada.
Kalau ada juga tu ceng tu untuk nak kawin. Nak kawin hak lebih banyak lagi mana. Dia kos potong supaya nak kawin dia supaya beli kedai dia sama. Boleh begitu. Lain pada tu balik tak ada. Jadi kita orang Islam tidak boleh begitu. Orang Islam diajar supaya ini Allah tu mesti terus menerus. Maka kita diajar pada tok lelaki supaya rakyat maka rutin kita kena beri orang ni. Di akhirat kita dapat pahala, di dunia ni hubungan kita dengan orang jadi ikat dia paling kukuh terus. Walil mar'ati an taf'ala dhalika bi hukmil hali min ghairi tasrih iznin min az-zawj. Kemudian dia kata dia bagi seseorang isteri dia boleh buat benda tadi dengan tidak payah izin daripada tok lelaki. Mana tidak mesti orang tina ni tanya dulu tok lelaki, boleh kau abang mau bui yang gulas makuk kau orang, boleh kau panggil budak-budak naik makan bubur, boleh kau gotu, boleh kau buat ni. Kata dia tak payah. Benda-benda hak bahasa lagu ni hak dikira rumah kita pun lebih dah, dan kalau disimpan pun jadi rosak dah. Boleh isteri guna harta atau rumah dia untuk sedekah, walaupun harta tu harta tok lelaki. Kerana makan minum seorang isteri tu memanglah tidak mesti ambil harta dia. Harta retina, harta saka dia, ke harta berapa dia boleh perok begitu sajalah. Kalau dia nak makan nak belanja juga tu sebab kita sebut hari ni tak ada apa-apa. Tapi sebanyak mana beras, ketah, gula, berapa memang hak tok lelaki 100%. Tapi walaupun begitu boleh bagi seorang isteri unjuk Allah barang tu pada orang lain dengan tidak payah minta izin. Sekiranya benda hak dia beri ni tidak mengganggu bajet rumah dapur dia maknanya. Dua. Kata dia wala yang bagi an yastaksira. Wala yang bagi an yastaksira an ahlihi bimakulin tayyibin fala yut'imuhum minhu. Yang ketiga kata dia tidak segia bagi seorang suami, bagi seorang lelaki dia yastaksira mana istighfar makna menentukan untuk diri dia seorang. Kita panggil buat satu belanja istimewa. Tidak segia membuat satu benda istimewa untuk dia seorang, tolak anak buah dia bimakulin tayyibin dengan sejenis makanan yang sedap. Mana tidak bahasa dia untuk lelaki beli barang sedap-sedap buat balik ke rumah pabubuhlah bekas kau ni rakyat ni jangan kosek ni abang seorang. Jangan hak saya seorang, hak aku seorang. Ni sangat sedap-sedap lah. Pergi kedai beli berapa kita panggil barang-barang dalam ting kau. Beli barang dalam ting buat balik. Patok pala tidur, hak ni yang kosek. Rakyat kau rutin yang kosek budak-budak apa yang kosek ni hak aku nak makan seorang. Ni kata dia jangan buat perangai lagu tu kata dia. Barangkali ada bahasa lagu ni. Kalau tidak betul kitab ni tidak telitah nak tulis lagi kitab dia pun. Ada pesen orang. Dia bahasa pesen yang buat untuk dia seorang. Dia seorang nak kata dia bukan bahasa dia nak seorang suami menentukan makanan yang baik an ahlihi, tolak anak buah dia. Anak buah dia, anak bini dia tak boleh makan hak ni pasal hak ni hak baik. Hak molek, hak bagi dia seorang. Fala yut'imuhum minhu, maka dia tidak boleh makan kepada anak buah dia minhu daripada zalikal ma'kulit tayyib. Dia tidak boleh nak makan yang sedap. Fa inna dzalika mimma yughiru sudur. Kerana benda ni boleh menimbulkan panas hati. Bila bini tengok tok lelaki seorang yang makan, dia tak boleh makan kerana barang ni tok lelaki rakyat jangan dikosek. Anak-anak pun tengok ayah dia seorang yang makan, dia tak boleh makan pasal muk dia tak beri, ayah pesan jangan dikosek ni hak ayah seorang, hak cik seorang. Ini kata dia boleh menimbulkan boleh menimbulkan panas dada, panas hati. Jadi bini baik, anak baik tu orang panggil buku sokmo dalam hati, tekilan sokmo dalam hati, menyebabkan hubungan di antara dia dengan bini dengan anak tidak orang panggil tidak licin molek, tidak selesa molek. Itu kan kata dia wa yub'idu 'anil mu'asyarati bil ma'ruf, dan menyebabkan dia jauh daripada campur gaul anak buah dia dengan ma'ruf. Kita Islam mengajar kita supaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. He puak-puak jatah, he puak-puak tok lelaki, mu kena bercampur gaul dengan anak bini mu bil ma'ruf, dengan baik. Jadi kalau mu buat khoh gini, makanan ni khoh aku seorang orang yang tak boleh. Kata dia tak ada lah ma'ruf yang diajar sangat oleh Islam ni.
Makan kita makan apa yang bini kita makan, dia kita beri makan pada anak-anak kita benda yang kita makan. Hak tolak lah. Jangan ada apa ni keistimewaan balik tu lelaki, jangan. Jadi orang jantan buat bajet khas untuk rokok dia ni lagu mana? Iya ni. Gaji, kita katalah gaji 100, buat balik PT 100. Dia dapur batu ni, lepas tu rakyat batin 20 riyal tu yang kasih rokok aku. Jadi 20 riyal rokok demo. Takkanlah tak ada 20 riyal lain hok gian lecu kawan. Gitu dah. Gitu kan main tu demo je. Demo je ada hok bajet khos kawan tak ada bajet tu tak kena. Gitu duduk. Dia tak boleh berdalih, orang dia tak boleh berdalih. Tak apa kawan, moga kawan lelah. Yalah demo lelah tu buat demo orang jantan, bahasa dia dah kena lelah untuk pera anak bini. Dia tak orang jantan tak boleh buat berdalih untuk ambil lebih titih untuk dia berdasar pada dia orang jantan lelah. Kerana yang lelah dia tu pasal dia dah demo orang jantan kena lelah. Tiap-tiap orang jantan kena lelah kerana makan minum kawan jadi wajib atas dia. Semaya demo wajib, puasa demo wajib, makan kawan tu wajib juga, dia setara sama wajib lakon. Jadi tak ada sebab mengapa kita orang lelaki menentukan satu peruntukan khusus PT untuk kita, untuk rokok kita, untuk teh kita, kedai kopi ke apa tu tak ada sebab. Tu dia. Kita katalah nak minum teh kedai kopi, nak pergi minum kedai tu kedai ni. Yalah dia mau nak minum kedai, waktu takkan nak kasi minum juga. Tak gitu kan dia? Tekak dia mau, tekak orang bini rumah pun haus juga, tekak anak kita pun haus juga. Jadi kalau tentu benda haus, letih gitu gini, kita buat cara benda ni orang panggil bawa bekal, bawa bergapo tu masalah. Apalah nak bawa dalam kereta, dalam pejabat bergapo, bawa bekal berlaku. Ni style bawa bekal ni style bagus. Kerana benda bila kita bawa bekal rumah, arti makanan yang dalam bocor kita, dalam bekasan bekal kita tu ialah kita ambil daripada rumah kita, yang orang rumah kita juga boleh kecak sama benda kita minum tu. Mai pergi kedai orang rumah boleh makan, kau tak boleh makan, kita tes susu hari-hari dia jumpa air sejuk sama. Mana boleh jadi? Itu dia. Ini cara sistem Islam mengatur supaya lelaki bini duduk dalam keadaan bahagia ni memanglah boleh jadi tak ada. Apa nama ni di dalam agama lain. Dan tidak boleh jadi lah, memang tak ada. Memang tak ada. Bila kita baca Taurat, bila kita baca Injil, Injil ada inilah, dia panggil Old Testament dan New Testament ni tak ada benda begini. Ya adanya ialah orang panggil cerita-cerita atau Tuhan manusia, tak ada benda-benda begini. Dan waktu hamba duduk di London ke di Amerika, masuk Buti ada buat ceramah di sebuah masjid di London. Jadi masuk ceramah dalam sebuah masjid, lupa aman buat balik, jumpa sebuah buku yang jadi bacaan orang-orang Islam di situlah. Di situnya banyak orang Arab daripada Yaman ini, hamba yang dia beri peluang ceramah di depan dia. Jadi dia sebut situnya ada seorang perempuan, bakal di satu masa itu hamba sebut seorang perempuan orang putih masuk Islam. Lepas tu dalam buku tu dia ceritalah kerana apa saya masuk Islam. Dia ceritanya, dia kata bila aku baca Quran, kata dia, aku bertemu benda yang selama ini yang menjadi serabut semua dalam kepala aku waktu aku duduk dalam Kristian dulu. Iaitu tak erti nak pesan macam mana masalah rumah tangga. Aku bini, tok laki aku sebagai suami, dia pada PT, aku pada PT, macam mana nak pesan. Jadi kena buat satu mesyuarat tertentu di antara laki isteri nak menyelesaikan masalah siapa dia bertanggungjawab masalah rumah tangga. Mana kena kira, kena bunuh juru. Kena bunuh juru di antara suami dengan isteri nak menentukan siapa PT demo ke PT kawan nak tanggung rumah tangga. Tapi dalam Islam kata dia siada. Dia siada iaitu ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat nisa kata dia, kepala aku kata dia lama dah aku duduk. Jadi sebab tu aku terima Islam, kerana ayat ni beri peluang kepada boleh menyelesaikan masalah yaku dan orang-orang yang tidak Islam ni tak boleh selesai bila masa. Kerana tak ada peraturan. Kecuali peraturan yang pakat sama sendiri. Islam sebut ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'.
orang lelaki jadi ketua atas perempuan. Sebabnya dua macam tu. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Yang pertamanya kerana pesen Tuhan dia buat makhluk dia ni tak serupa. Itu nombor satu. Nombor satunya kerana pesen Tuhan buat makhluk dia tak ada pun hak serupa. Ada kecil, ada besar, ada lebih, ada kurang, ada itu, ada ini. Jadi laki Tuhan. Jadi hak laki Tuhan ni tak boleh deki dah. Allah jatuh tak boleh berasa, aku jadi orang jatuh susahnya baik jadi orang tina. Dia tak boleh gitu. Begitu juga orang tina dia tak boleh berasa deki. Bapa orang jatuh bagus, bapa dia letih. Dia tak boleh gitu. Pesen Tuhan dia buat makhluk ni tak serupa. Ada lebih, ada kurang, ada berapa. Jadi Allah jatuh, Allah Ta'ala buat dia gagah. Oleh kerana dia gagah, maka dia berkuasa di atas perempuan. Kerana pesen perempuan dia lemah. Pesen perempuan dia lemah. Orang pesen orang jatuh dia gagah. Jadi oleh kerana orang jatuh tu basuh dia, Allah Ta'ala buat dia kalau gagah. Dari segi pemikiran, dari segi orang sorak, dari segi segi tulan, dari segi apa pun dia lebih gagah pada perempuan. Maka dia lah dikira jadi lebih layak jadi ketua. So, yang keduanya walima anfaqu min amwalihim. Yang keduanya kerana dia kena membelanjakan harta dia. Oleh kerana atas wajatan wajib membelanjakan harta dia kepada anak bini, maka memang dia berhak jadi ketua. Moga sahih dia orang panggil. Siapa dia sahih banyak, orang tu jadi pengurusi. Itu kan dalam koperasi. Tak jadi kan? Begitu dalam rumah tangga, dengan sebab dia waktu BPT banyak, dah keseluruhan rumah tangga, begitu banyak wajatan belakang, maka memanglah dia berhak diberi jadi ketua rumah tangga. Benda ni tak ada dalam agama aku. Dan aku tahu bukan aku seorang, seluruh orang aku yang tidak beragama Islam tetap ada konflik ni dalam kepala tadi. Ni banyak lagi benda-benda lain dia sebut. Jadi apa nama ni, boleh yang demikian maknanya. Dia kata apa tadi? Kuat-kuat sikit. Ini soalan. Tok laki tidak beri nafkah yang cukup kepada isteri dia. Mau tak mau, retina pun curi-curi lah sikit. Curi-curi sikit, apa nama ni, belanja duit daripada tok laki. Boleh ke tak boleh? Gitu soal. Benda ni soalan ni kalau tuan-tuan baca hadis, kita jumpa juga soalan ni disoal oleh seorang sahabiyah, oleh seorang muslimah di zaman Rasulullah SAW itu mengaduha tok laki dia, ya Rasulullah, tok laki aku ni kedekut. Kalau tak salah hambanya isteri bagi Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan ni tok tua Nabi. Jadi isteri dia kan orang panggil apa? Mak tiri, mak apa? Tok tua juga lah dia. Jadi tok tua puan mengaduha bahawa tok tua jatan dia tak guna nafkahnya secukup. Jadi Nabi kata ginilah, Nabi kata tengoklah keadaan dengan cara makruf. Mana masalahnya tok laki tak boleh belanja dengan cukup ni. Soalnya cukup tak cukup tu pun satu benda nisbi juga. Cukup tak cukup. Boleh jadi seorang perempuan yang bahasa jenis bawah, orang lain cukup belakang dah setahun ni, dengan sebab dia bahasa pesen bawah, dia didikkan dia untuk nenek dia ni bahasa jenis bawah, maka dia kira tak cukup. Sedangkan tok lakinya kira cukup ada dah. Kalau tengok pada rumah demo sebelah tu cukup dah, rumah orang sebelah tu cukup dah, guana ya demo seorang tak cukup ni guana. Itu jadi masalahnya kalau memang benar-benar tak cukup, siapa kau pikak lapar, siapa kau pikak gapo, ketika tu boleh pihak isteri ambil daripada harta suami dia sekadar yang benar-benar diperlukan, sekadar yang benar-benar perlu lah orang panggil. Lebih pada tu jangan. Gitu duduk. Tapi ingatlah, cukup tak cukup ni kiranya benda ni benda nisbi sangat. Kalau benda tu bahasa benda boleh cukup dah, mana tak lapar dah setahun ni, mana sekadar tu lah. Baki lagi hak kedekut dia tu akhirat kelak tu dia tanggung lah akhirat kelak. Dia cerita ni masyhur daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Orang tina dia, orang tina Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni Perdana Menteri yang pertama. Tak gitu kan ni? Lepas Rasulullah. Jadi orang tina dia minta lah, dia kata abang kuih-kuih sikit kan. Biasa nak makan manis-manis sikit. Minta isteri Abu Bakar, minta pada tok lelaki, minta belanja lebih sikit. Kerana gaji dia nya disebut-sebut 3 dinar, kalau tidak berapa, 3 dinar tu 3 riyal kita katalah.
ya gaji Perdana Menteri Jamil hari tu. Jadi Abu Bakar kata, aku tak ada pitih ni, ialah semua pitihnya. Ni semua pitih hak yang diberi daripada Baitul Mal kepada aku banyak ni. Tak apalah kawan ni senyap lah. Moga bini Sayyidina Abu Bakar tu tua Rasulullah memanglah orang jauh. Duduk tak duduk, satu hari awak tino dia akak kuih pada Sayyidina Abu Bakar. Ya ni tanyalah kuih mana. Jawab awak tino ni, dia kata jimat-jimat gaji kita tu, jimat-jimat gaji 10 sen sehari, 5 sen sehari masuk tabung, dia lama-lama boleh buat kuih. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau setahun ni gaji kita lebih tu, ni mula aku boleh jimat dah. Akhirnya potong sungguh. Sayyidina Abu Bakar potong sungguh. Mana hak gaji 3 ya, hak gaji 30 bulan lah kita kira. 3 ya, 30 bulan. Dengan sebab dia boleh jimat jadi cukup dengan 28 ya misalnya, ni potong sekoti gaji dia dekat 28 ya. Tak makan kru mana dia tiba. Allah beringatnya orang Jamil itu siapa beritu. Itulah orang yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi masalahnya hubungan dengan sana, masalah cukup tak cukup ni kadang-kadang dunia Jamil ni malah banyak perkara masalah. Kan nak beli batu, kan nak beli ni cukup kau tidak ni. Ingatlah belanja lebih tu boleh. Tapi tiap-tiap sen duit yang kita belanja ni, baik untuk lelaki, baik bini, baik siapa pun akan ada soal di akhirat. Ini masalah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ni akan disoal sesuatu. Berapa duit ni belanja untukmu? Tidak ke ada benda lain yang lebih mustahak dibelanjakan? Kau untuk sabilillah, untuk apa semua sekali. Ni buang ni menyebabkan orang yang arif, orang makrifat dia tinggi kan, mula mengisap tengah malam ni. Mula mengisap dah sedu sedang tengah malam. Nak bimbang takut hidup setahun ni, takut orang panggil tak kena lagi dengan Tuhan. Lah kau nak belanja duit negara dengan secara mewah, dengan secara berapa kan, Allah jauh lah kan dia. Kemudian walau yang bagi an yasifa indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyyahu. Tiga yang keempat kata dia tidak sedia bagi seorang suami bahawa duk sifat duk beroyak depan anak bini dia makanan yang dia sendiri tidak nak tunggu makan. Allah dia ada kedai tak ada yang banyak tak beli pun. Dia orang ada yang nak buat timu, nak buat apa Allah buat timu murah lah dia yang apa ya kawan ni dia tak sedih tapi kau duk royak waktu bukan. Jangan. Dia tak sedih tak royak, duk royak apa kau orang. Jangan benda lagu ni orang panggil melukakan hati orang. Dan sebab tu orang warak benar para hadirin semua tak makan makanan kedah. Makanan hok jual kedah ni dia tak makan. Kerana kata dia makanan ni memanglah barang orang jual kedah ni hok sedap-sedap. Sedangkan barang sedap ni 1000 mata hari duk tengok. Orang kata tak siap orang miskin tok pakai, orang kaya pakai tengok belakang. Hok boleh belinya orang dah piti. Hok tak boleh beli ke? Hok pakai puas dengan tengok lah. Nak beli tak boleh. Jadi buka hati dia, orang panggil pecah hati dia. Nah, makanan atau benda yang pecah buka hati orang miskin. Dan orang tu pun tak boleh makan, orang sedekah pun tak ada dia nak tak boleh makan ni, makanan tidak ada berkat. Jadi sebab tu benda diminta tudung. Doktornya suruh tudung takut lalak lah. Kita orang Islam ni diminta tudung takut tengok oleh orang miskin dan dia nak beli tak boleh, luka hati dia maka hilang berkat. Allahumma anta rabb. Wala yang baru an yasifa indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyyahu wa idza akala fayaq'udu al-'iyalu kulluhum 'ala ma'idati. Ataupun wa itu kita baca wa idza akala fayaq'udu al-'iyala kulluhum 'ala ma'idati. Yang kelima, bila tok lelaki ni makan, maka sepatutnya dia kena mendudukkan anak buah dia semua 'ala ma'idati, atas jamuan, atas hidangan. Mana bila tok lelaki makan, jangan makan seorang.
panggil mak dia, bini dia, anak dia makan sekali belakang, supaya masing-masing itu puas hati bahawa ayah kita makan hari itu hak ni, hak ayah kita makan tadi ni dah makan ni. Tapi kalau ayah makan suku, tok lelaki makan suku, patu bini makan suku, maka boleh jadi timbul syok wasangka dalam hati anak ke hati bini kau, hak tok lelaki makan tadi bakali hak sedap-sedap namanya, tinggal ni hak tak habis-habis dia boleh jadi begitu. Selagi benda ni ada dalam hati anak buah atau rumah, maka selama itulah hubungan di antara keluarga tu tidak orang panggil tidak licin oleh tidak selesa oleh. Boleh orang ni bila kita makanlah dia cukup boleh makan belakang berderu gitu, dia banyak Allah tanya di atas pinggang Yesus itu menambahkan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ihya Ulumuddin disebut faqad qala Sufyan radhiyallahu anhu balaghana anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin ya'kuluna jama'atan. Sufyan Thauri kata, Sufyan Thauri ni seorang ahli hadis, termasuk daripada guru Imam Bukhari juga. Kata dia balaghana, ada siapa kau telinga, kata dia. Guru Sufyan kata ada siapa kau telinga aku bahawa Allah dan malaikat memang berdoa untuk penduduk sebuah rumah yang makan beramai-ramai. Cuma aku tidak jelas balik hadis kau kata ulama kau, aku tak tahu. Tapi adalah siapa kau telinga aku bahawa Allah dan segala malaikat di langit semua pakat doa supaya turun rahmat daripada langit kepada satu keluarga dalam sebuah rumah yang bila makan beramai-ramai sekaligus. Tidak kata suku aku, suku tidak. Jadi seboleh-bolehnya tahi makan tu biar tetap malak. Tahi sekian anak-anak mari pakai makan belakang. Kalau kecuali sekali-sekala kita suka kita lapar sekali-sekala masalah lah. Tapi kalau boleh ajar juga, usaha juga biar jadi kita ada program makan khusus time tertentu biar boleh makan dulu belakang. Ni benda ni pun orang tua-tua kita tidak gitu. Orang tua-tua kita jamin hari itu dia pasal pasien tok lelaki makan dulu. Ayahmu dulu tadi ayahmu. Dia panggil ayahmu. Ayah makan sore. Pakai ayahmu juga, makmu. Boleh odak dulu. Tak kena begitu. Wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atuhu fil infaqi an yut'imaha min al-halal. Kata dia yang paling penting mesti dijaga dalam masa kita mencari harta ialah pihak kita sebagai seorang tok lelaki kena beri makan orang tina kita daripada harta halal. Kau yang paling penting kita hidup sehari-hari ni waktu mencari nafkah. Cari nafkah tu carilah dengan cara mana pun. Nak menyaku, kau nak menego, kau nak makan gaji, kau nak makan upah, kau lah girilah. Asalkan barang tu halal. Sudahlah. Lepas pada halal tu vitamin ada, kau tak ada tu jadi sendirilah vitamin tu. Kalau bila barang tu barang halal. Jadi dari segi agamanya dia mementingkan halal. Dari segi doktornya dia mementingkan barang-barang makanan seimbang, dia panggil vitamin, kalori cukup apa semua sekali tu cara dia. Tapi Islamnya ajar kalau halal tu kau penting, walaupun selera apa ni orang panggil kecapan tak berapa sedap, walaupun barang ni barang murah, tapi sifat kata barang ni barang halal, hak ni lah yang paling penting sekali masuk ke lubang mulut anak-anak kita, anak bini kita. Wala yadkhulu madakhil as-su' li ajliha. Kata jangan sekali-kali tok lelaki masuk ke lubang jahat kerana nak boleh ke makan minum. Nak boleh ke anak bini makan terpaksa kita masuk ikut lubang jahat. Maknanya nak boleh pitih supaya anak-anak kita boleh makan, bini kita boleh makan, maka kita terpaksa buat benda tak baik. Nah, jangan. Metaka nak boleh beli beras agak terpaksa. Kita panggil gapo tipu, ko rebo, ko berapa. Jangan. Biarlah anak-anak bini kita boleh makan ala kadar, asalkan barang ni barang halal. InsyaAllah kalau kita kenyai pun kenyai di dunia, kenyai pak dalam kubur, kenyai pak dalam akhirat. Kerana barang ni bila barang berkat dia jadi begitu. Tapi kalau barang ni barang yang orang panggil barang tak baik, barang haram, maka dengan sendiri berkat tak ada. Bila berkat tak ada, dia boleh kenyai cerik sedawa setakat dunia je. Tapi dalam kubur dia akan lapar tepung di pada mahsyar dia akan kebuluran. Maka tak ada sikit abuk makanan macam ni. Ini benda yang mesti ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Di saat-saat di puing-puing orang tak memadu ke akhirat, kita orang yang Allah Ta'ala terkedih buka pintu hati nak dengar benda agama tu kena ada benda tu dalam kepala kita. Makan, minum, rumah tangga, kain pakai, biar segera guna pakai akhirat.
Fa inna zalika jinayatun 'alaiha la mura'atun laha. Kata dia, bila mu beri makan minum pada anak bini mu barang yang tidak halal, sebenarnya mu buat jenayah, bukan mu buat satu keraian. Tidak. Kita duk suka bila anak-anak boleh makan berok dagu kenyai gak, kita duk berasa kita ni seorang bapak yang berjasa pada anak-anak. Tak, kata dia. Kalau mu beri makan ke anak mu barang tak baik, itu bukan satu jasa, ini satu jenayah mu pada anak bini mu. Mu fikir sendirilah, kata dia, mu nak kenayat kau, nak nahah pada anak-anak kau nak jasa bakti pada anak-anak. Sayang ke anak bini, mu jangan diberi barang tak baik. Kira juga walau belah mana pun, lah ini sekadar hak yang ada supaya benda hak masuk perut tu merupakan satu bakti jasa mu kepada anak bini mu. Kalau tidak gitu juga merupakan satu jenayah pada anak. Habis kau yang kena, masuk kau yang ketujuh. As-sabi' أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب. Kau yang ketujuh. Ini benar yang tak tahu dah kita. Kita tahu dah kau tidak. Kau yang ketujuh, seorang yang nak kahwin kena mengaji masalah haid. Dia agak nipah lah, ni istihadah lah. Haid, nipah, istihadah ni. Ini orang puan ni. Orang puan dia ada masa dia haid. Haid ni orang panggil darah bulanan. Istihadah ini orang panggil darah bulanan juga, tapi lebih daripada sakatan dia. Hak sepatut mari 7 hari, mari ya sebanyak aqall haid yaum wa lailah. Haid paling kurang sehari semalam. Wa aktsaruha 15 yam. Paling banyak 15 hari. Pertengahan dia seminggu. Baik, orang yang mari haid siapa ke 16 hari, 17 hari, 18 hari ni orang tak panggil haid, orang panggil istihadah. Ada hukum dia, cara dia. So lagi nifas, orang panggil darah apa ni, mari pas pada bersalin kan. Paling tinggi dia boleh pergi siapa ke berapa hari, 60 hari apa semua sekali. Benda lagu ni kata dia kena mengaji. Kena mengaji orang yang nak kahwin mengenai dengan haid, mengenai dengan istihadah, mengenai dengan nifas. Ma yahtarizu bihi al-ihtiraz al-wajib. Sekadar mana yang orang panggil dia boleh jaga benda wajib. Dia boleh jaga hukum-hukum. Sebagaimana kita buang kecil ada hukum dia, buang besar ada hukum dia, bersetubuh laki isteri ada hukum dia, ada mari darah bulanan pun ada hukum cara dia juga. Benda lagu ni kata dia belum pada nak menikah, dia kena reti. Orang lelaki baik, orang puan baik. Orang puan sama telah lelaki jadi dia. Orang lelaki dia menggotok lelaki dia kena ajar ke kawatina dia. Itu dia. Wa yu'allima zawjatahu ahkam as-salah wa yukhawwifaha min Allah in tasahalat fi amri din. Wajib juga di atas tu lelaki ajar kawatina dia hukum sembahyang. Hukum sembahyang ni wajib, tak sembahyang jadi begini. Pas sembahyang pula berapa kali. Ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunat. Dia kena kuti aja habis. Kena lagu apa dia wajib dalam sembahyang, apa dia sunat dalam sembahyang. Hok bahasa baca lagu ni, hok bahasa buat lagu ni, hok rokok lagu mana, sujud lagu mana, bacaan lagu mana. Ini benda ni wajib atas tok lelaki wayak pada retina dia, dan kalau boleh periksa retina dia. Tak ada lah untuk guru nak periksa seorang-seorang anak orang, bukan dia, anak dia pun sudah ada. Wajiban untuk guru wajib secara umum gitu. Tapi nak cek seorang-seorang, itu terletaklah di atas pok, atas mok, dan akhirnya atas tok lelaki. Wa yukhawwifaha min Allah, dan dia tok lelaki dia kena menggurungkan retina dia daripada azab Allah. In tasahalat fi amri din, sekiranya retina buat mudah dalam perkara agama. Tok lelaki kena rayak dan mu beringat sikit. Kalau dia nak belaki bini yang kawan, biar tentu kita dua ni belaki bini jak dunia pakai akhirat. Atas dunia ni pun kita nak belaki bini, di akhirat apa kita nak duduk sekali. Tapi kalau dia mau buat tak semayang agak, dia mau suruh kawan suku. Dan kawan tak boleh buat apa. Atas dunia ni kalau dia mau sakit, kawan cari piti. Dia mau lapar, kawan cari piti. Dia mau menggotu kawan. Tapi akhirat kalau dia mau masuk neraka, kawan tak boleh buat apa. Sebab itulah dia mau kena goni. Itu wajib atas tok lelaki. Ada kau tok lelaki apa ni budak-budak kita hok kahwin jamela ni siapa kau pergi kat tu ataupun tak ada tu terserahlah, tapi hukumnya begitulah. Itu dia tu.
Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa laha al-khuruj li su'al al-ulama. Oleh itu kalau laki dia sendiri itu bersiap sedia untuk mengajar. Mana kalau tok lelaki dia tu seorang yang reti, dia tu tok lebar kampung, dia tu ayah orang, ustaz orang, maka tidak ada hak bagi orang tina dia tubik daripada rumah untuk nak pergi mengaji dengan siapa-siapa. Kalau tok lelaki tu pandai dah, wajiblah tok lelaki ajar. Maka bila tok lelaki atas tok lelaki wajib ajar berani tebal keluar daripada rumah pergi mengaji tu kan jadi gapo lagi? Kerana hak ni hak yang paling penting untuk dia mengaji. Wa in qasara ilmu ar-rajul wa in qasara ala tu potong wa in qasara ilmu ar-rajul walakin naba anha fi as-su'al fa akhbaraha bi jawab al-mufti falaysa laha al-khuruj. Tapi sekiranya tok lelaki sendiri tak erti dan dianya segala soalan-soalan yang disoal oleh orang tina dia pada dia tu dia pergi tanya orang. Pas pada tanya orang tu jawab balik jawapan tu kepada orang tina dia pun orang tina tak payah juga pergi ngaji lain. Maknanya orang tina ni boleh pergi, kalau tok lelaki dia reti dah tak payah dia pergi ngaji dah. Ataupun kalau tok lelaki dia tak reti tapi tok lelaki kata tak apa lagi kawan pergi balik soalah pergi tanya tok guru ni pak kawan balik kawan wajaklah ke dia. Kalau lagu tu pun tak payah juga orang tina dia pergi ngaji. Jadi artinya kalau tok lelaki sendiri tak pandai dan tok lelaki pun nak pergi tanya orang pun tak reti juga. Dia setengah orang tu tidak ke dia tak pandai nak tanya pun tak pandai juga. Ataupun kadang-kadang tanya pandai tapi bila orang wayak dia reti nak balik wayak tak reti pula. Ada juga begitu pun. Ya dia ilmu agama ni supaya ilmu ni apa ilmu hisab, ilmu geografi gapun. Kita tak reti ilmu hisab ni kita pergi dengar cikgu duk mengajar. Kalau mengajar gapo dia panggil matematik 1 yang hisab 1 hisab 2 ni amo tak reti gapo. Pergi dengar balik tak reti nak wayak juga. Jadi agama pun kita juga pada orang yang tak biasa nak dengar agama ni. Kalau dia dengar orang duk mengajar pun, kalau kebetulan tok guru tu bahasa mengajar pun tak apa jelas molek bahasa dia guna tak betul ke apa. Dia tak reti juga. Jadi bila tak reti, balik nak oyak lagu mana tak reti. Dia kata aku pergi mau dengar tapi aku nak oyak kamu tak reti. Sekadar aku seorang tu aku dak rasa reti dah. Ketika tu barulah orang tina kena pergi sendiri ngaji. Yes. Kenapa? Kerana tok guru hak sepatut jadi tok guru dia itu lelaki. Tapi tok guru pun tak reti juga. Mana buat nak maka dia ni kena cari tok guru lain mana. Sebab tu kata dia fa in lam yakun zalika falaha al-khuruju lis-su'ali. Sekiranya tak berlaku semua ni, fa in lam yakun zalik, sekiranya tidak berlaku benda ni, tak berlaku benda lagu mana. Tok lelaki pun tak reti dan tok lelaki pun tidak pergi juga tanya orang lain hak pandai. Ataupun kalau kita tanya pun dia balik wayak tu tak tentu juga sekali begitu sekali begini moga dia pun tak faham juga. Ketika tu falaha al-khuruju, maka bolehlah bagi si perempuan keluar daripada rumah tangga dia lisuali untuk mengaji lah kita panggil. Bal alaiha zalika, bukan setakat boleh dak, bukan alaiha wajib ni atas dia. Bukan setakat boleh je dak, bukan wajib nah atas perempuan zalika perkara itu. Wajib atas dia keluar perkara itu. Wa ya'sir rajulu biman'iha, dan deraka nak pula tok lelaki kalau hidup sekat bini. Tok lelaki katanya reti tak reti pun duduk di rumah tak boleh. Itu dosa di atas tok lelaki sekat orang tina dia untuk pergi mengaji. Baki lagi ya, masalahnya orang tina dia hak betunya dia turun rumah tu dia pergi tanya waktu hak betunya turun rumah pergi rumah orang kita panggil tok guru lah, tanya benda hak dia tak erti. Tapi dengan sebab tok guru ni pun memanglah bukan ada masa sangat nak duk congok, mari temu tanya kita temu, mari jana tanya cara dia, mari pesung tanya dia. Jadi tok guru ni pun dia tak ada masa juga nak duduk rumah. Ya tak ya, orang tina dia kena mari semua. Dia kena mari semua, cadang ke hak mari sekali ni dengar ke tu, mari sekali ni dengar hak ni. Mana kalau supaya nak orang duduk di pejabat, sebab kata Tok Qadi duduk pejabat, akhirnya dia tak timuh kita tanya Tok Qadi balik.
Dah mari selesai pula tanya orang dia pula balik. Itu lain masalah. Kerana orang ni duk congok ni khoh dan nanti nak jawab soalan orang. Tapi kalau tok guru kampung buat lagu tu juga, tak bergala mana, tak berganti taksi mana lagi. Kalau nanti dengar bohong. Jadi ya tok guru kampung, dia boleh buat masa sekali weh seminggu kawan boleh mengajar. 2 kali weh seminggu di pagi kolek petang kau tengah malam kau. Lepas tu kawan ajar ni kalau kebetulan kena dengan hak kandak demo, harus dah molek. Kalau tak kena lagi kandak demo, boleh jadi siapa kandak demo ni gilingan depan minggu depan berapa. Jadi ya kena tu semua pengajian tu. Sistem kita sebelah sini para hadirin semua satu cara molek. Mana kita di Kelantan ni khususnya di negeri lain wallah tapi lah ni kau kembang benda ni. Mana kita jaman lagi tok guru kita ngajar pergi orang kampung. Kalau dia ada pondok gapo hok pondok hari-hari tapi hok pergi orang kampung dia ada sekali seminggu, 2 minggu, 2 kali seminggu ke gapo. Ini cara molek bagi membolehkan orang kampung ni reti masalah agama dia dengan cara mudah. Tak payah daftar nama mula sekolah ambil LCE lah apa tak payah pakai gi tak ada selinga kan. Jumpa kebetulan hok tak tahu lagi dia tahu. Kalau kebetulan hok dia tahu dah menambah keingatan dia lagi. Di negeri-negeri lain yang mau tengok di India di mana dia tak ada hok bahasa Persian kampung tak ada. Di India di Pakistan dia tak ada Persian kampung. Hanya dia adanya hari Jumaat. Hari Jumaat dia bersyarah. Kerananya dia khutbah Jumaat. Oleh kerana orang India Pakistan ni pakai mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi ni tak boleh baca khutbah lain daripada bahasa Arab. Dia nak guna bahasa dia lah khutbah Jumaat dia tak boleh. Jadi ya belum pada sembahyang Jumaat tu dia bersyarah. Sebelum sejam misal belum pada Jumaat. Dia bersyarah dia royaklah cerita bergapo hukum gapo hal puan hal gapo pun dia bersyarah lah. Reti tak reti hak gas sebelum Jumaat tu ada. Itu pun tidak semua juga. Jadi bila masuk time sembahyang kan dia baca khutbah lah. Khutbah tu khutbah bahasa Arab aja dia awal sampai ke akhir khutbah Arab. Reti tak reti pun bukan salah aku salahmu tak reti Arab. Ada pusing kot tu. Kerananya kata dia kerananya sembahyang time ni 4 rakaat. Time ni pukul 1 nya orang sembahyang zuhur 4 rakaat. Jatuh hari Jumaat ni kena sembahyang 2 rakaat. Hak 2 lagi tu khutbah. Sebagaimana rakaat sembahyang dalam sembahyang tak boleh baca lain pada Arab, Tohoh Arab, Gotu Arab, Bani Arab. Maka 2 kali khutbah sebagai ganti bagi 2 rakaat tu pun tak boleh guna juga lain pada Arab. Tu cara istidlal, cara hujah orang Hanafi. Jadi mau tak mau orang dia dengan Arab lah. Kalau kebetulan tok guru kampung, tok katik kampung tu ada bahasa kesian belah dia nak mengajar kan, dia mengajar belum Jumaat lah dia bersyarah gapo pun kalau tidak apa kata 3 sekarang orang. Sebab tu orang jahil-jahil kita sini pun duk rasa mudah kira orang sini. Kalau orang ni dah jahil sotong, jahil sungguh. Mungkin dia tak ada bahasa Persian ngaji sekali seminggu gini tak ada. Dia ada bahasa Persian ni bahasa bersyarah gitu je ada besar ni banyak. Kalau pasal berkitab ni amal tidak jumpa boleh ada tapi sekadar amal lama-lama di masih baik dia apa baik ni kita sini baik kita sini sistem sini. Begitu juga masalah puan maaf lah nak sebut di Mesir sendiri di Mesir di mana Kahirah lah di Azhar ni di tengah-tengah bandar Kahirah. Perempuan di sana banding dengan perempuan di sini amal bahasa baik rutin sini. Jahil-jahil orang sini dia pergi balasah. Di balasah tu tok guru kita kampung dia ngajar. Ngajar ilmu sikit dia ngajar cara sikit dia. Ilmu banyak dia ngajar cara banyak dia. Denang orang Tino dia tak pergi. Dia tak ada balasah. Bahasa jemaah balasah dia tak ada. Kalau jemaah orang lelaki. Khususnya di India tak ada masjid yang kita tengok orang puan ke jemaah tak ada. Yang menyebabkan orang Tino dia kita pun tak faham mengaji agama dari mana tak tahu. Mana budak-budak orang Tino denung dia mengaji agama tu melalui ayah dia ke melalui mak dia ke melalui sekolah kau tak tahu. Kalau hak sekolah tu sekolah lah. Berapanya jadi sekolah wallah alam lah. Kalau sekolah tu sistem kebangsaan akademik orang putih tentu dah tak ada agama. Jadi kalau besar keadaan jahil. Kalau reti pun orang lelaki. Orang lelaki reti kerana dia di sana sekolah agama tu dia ajar free. Itu satu benda pelik juga. Orang di sana dia ngaji agama free. Dia masuk juga masuk orang bagi tubuh sebatang kawah makan dia sekolah tanggung pakai dia sekolah tanggung minum dia kitab dia kain baju dia selimut dia api air semua sekolah tanggung dia duduk 10 tahun ke 12 tahun 10 tahun ke berapa tubik reti alim ulama depan ni kalau bayar ni free semua zakatnya bergapanya semua orang ni pergi ke sekolah agama belaka.
Dia tak ada majlis agama. Sini majlis agama ambil zakat orang. Dengan zakat dia beri pada sekolah agama. Untuk fisabilillah, untuk fakir miskin, untuk gapo semua dengan belaka. Jadi sekolah agama di sana dia boleh ajar agama pada anak-anak, pada orang dia dengan free semua. Dengan kitab, dengan asrama, dengan lampu, air, hatta baju, kain baju 2 pasang setahun dia mesti berilah. Duit poket dia untuk beli bergapo kasut dia berapa dia beri, dan kitab bergapo tembok kitab buku rojakkan bersama mana pun orang pun tak beli kitab, pakai kitab perpustakaan semua sekali. Itu cara dia. Allah Akbar. 3 hari ni sekolah hamba kirim suratlah kan hamba sebagai anak murid tua minta derma supaya kirim dia pula. Itu cara dia begitu. Apa itu? Ada sana baca dalam masalah hit tadi. Masalah hit tadinya dalam Ihya Ulumuddin ni ada sebut dia merasa mustahab benar lah barang ni wajib. Dia kata balik perempuan kena reti masalah hit, dan balik tu lelaki kena reti juga masalah hit. Kerana hit ni walaupun dia sendiri tidak mari hit, tapi bini dia mari hit, maka tanggungjawab molek tak molek bini dia terletak atas dia. Dia kata begini, فَأَمَّا الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ إِرْشَادِ النِّسَاءِ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الْحَيْضِ بَيَانُ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَقْضِيهَا. Adapun benda yang mesti kena ajar ke orang tino dalam masalah haid ni ialah meriah kesemayang yang dia kena qada. Hak semayang hari-hari tu pun wajib datuk lelaki ajar. Tapi ada orang tino ni bahasa pesen, mau tak mau dia kena qada semayang dia ketika dia mari haid. Lagu mana? Fa innaha mahman qata'a damuha qabila al-maghribi bimiqdari rak'atin fa 'alayha qada'u az-zuhri wal 'asri. Ni Amos sendiri tak ingat. Ni teringat. Hak Amos dia ingat lagu lain, tapi dengan sebab kitab ni apa panggil Imam Ghazali, maka mau tak mau kena terimalah. Tapi Amos belum lagi buka kitab fiqh sendiri. Ni kitab ni Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ni fiqh pun dia, tasawuf pun dia. Kata dia orang puan, dengan balik orang puan dah. Orang puan bila putus, bila berhenti darah dia, bila sejak beberapa kering. Bila kering darah dia belum sikit pada maghrib, kira-kira serkaat lagi. Maknanya dia mari berapa hari, 2 hari, 3 hari, lepas tu kering. Baik dia ni. Baik kering tu kalau kebetulan belum pada dulu sikit pada maghrib. Nak siapa ke murid tu kira-kira kalau semayang dia serkaat. Kita katalah nak siapa ke murid tu, kita katalah murid pukul 7. Untuk serkaat ni berapa minit? Kita kata 5 minit. Dia ni. Dia tengok darah dia kering molek. Tengok jamnya ada 5 minit lagi nak murid. Artinya dia kering tu ujung waktu asar. Nak siapa ke murid tu kering dah. Ketika tunya dia wajib dah mandi. Jadi dia ni wajib mandi untuk nak semayang dia, untuk nak tidur sekali dengan tok lelaki dia. Pas lagu mana nak buat semayang dia hok dia tak semayang 2-3 hari. Kata dia wajib atas perempuan ni qada zuhur dan qada asar. Zuhur pun dia kena qada, asar pun dia kena qada. Qada asar tu kerana apa? Qada asar tu kerana dia kering tu dah lagi dengan waktu asar. Asal itu duduk. Jadi dia kering dah lagi dengan waktu asar. Artinya wajib asar tu memang kena atas dia. Kenapa? Kerana mungkin tadi itu orang perempuan mungkin dalam waktu asar masih ada lagi, kerana dah lagi serkaat. Kalau kira nak sembahyang dah lagi serkaat. Kalau kira tak ingat, kita kata 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib. Ketika tu artinya waktu asar wajib tadi. Zuhur tu pun wajib qada juga. Hak ni Amo tak ingat dalil. Tapi ingat sikit-sikit masa duk ngaji itu memang zuhur kena qada semua. Cumanya dalil tu Amo tak ingat. Amo duk rasa dalilnya gini. Tapi kalau siapa dia ada dalam majlis kita ni hak ingat, tolong buat ayatlah. Zuhur dia kapuh dengan asar. Kerana dalam masalah bila musafir
Dia reka dua ni. Bila jamuk, bila qasar dan jamuk, kita boleh reka zuhur dengan asar. Jadi zuhur dengan asar dia kira regu. Dengan sebab regu dia, maka bila qada, bila asar ni kena qada, zuhur pun kena turut qada sama. So, pertama regu dia, asar regu dia zuhur. Tapi yang keduanya, sejak ni, masalah sejak ke ataupun kering darah ni, dia tidak boleh jadi kering tu gup sekali kering gitu tak. Mana darah tu mari siapa tanya kering dia kering tu. Dia mungkin boleh jadi kering dulu lagi, kering dalam waktu zuhur lagi. Kekeringan darah dalam waktu zuhur lagi, tapi boleh jadi kecuraian si perempuan ni dia tidak memadu sangat, maka dekat dengan nak muarik, barulah dia tengok, tahu-tahu kering dah, maka boleh jadi timbul kering waktu zuhur lagi. Dulu yang demikian, zuhur dengan asar tu mesti diqada sama. Ni jarang orang tino kita ustazah baik atau tidak ustazah baik, ustaz bini ustaz baik, bini tok guru baik, tak ada bunyi khabar tak orang kecek kampung, tak ada bunyi khabar orang tino kecek, menunjukkan orang tino kita tidak buat. Kalau dia buat, dia geger, dia kecut, dia kecut. Bila tak bunyi, bila tak kecut tu ceng tu pakai sejak mani pakai semaya, maka semaya murid lah. Kalau mak kering tu pun dalam waktu asar, dia mani kat pakai asar tu kat lepas lah muarik hak dia buatnya zuhur lah. Pakai assalamualaikum gitu, tak ada apa-apa. Ni benda ni tidak begitu. Benda tu ingat, mulut imalan ni kena pakai ingat orang puan baik, orang lelaki baik, iaitu bila kita kering darah haid dalam waktu asar. Sebanyak mana waktu asar? Dia kira kalau kita ada sembahyang dan juga sembahyang serkaat, ketika tu wajiblah qada zuhur dan asar. Dengan arti kalau kering tu dekat dalam dah nak bayar waktu muarik, tak ada. Kalau sembahyang, kalau ada sembahyang pun tak ada nak sembahyang walaupun serkaat, ketika tu tak timbul masalah qada asar dan zuhur. Tapi jangan pula dengan sebab nak lari daripada qada tu pakai awak tak tengok. Malah duk tengok kena qada. Tu. Qada ni waktu lah. Untuk hari hak dia berhenti, hak dulu pada tu dia tak qada dah, moga dia mari haid kan, dia mari haid tidak wajib sembahyangnya. Dia hak wajib qada ketika haid ni puasa sekali. Sembahyang dia tidak wajib nak qada. Kecuali hak kikung hak sejak. Anda tak habis lagi. Kata dia, baca sekali lagi. فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر. Sekiranya putus darah atau kering darah orang puan belum sikit pada muarik, tak muarik lagi belum sikit tu banyak mana? Sekadar kalau sembahyang dan serkaat, tak kira 5 minit lah mudah-mudah, maka wajib atas dia qada zuhur tadi dan asar hak baru sekejap ni. So wa idzan qata'a qabla as-subhi bi miqdari rak'atin fa 'alayha qada'ul maghribi wal 'isha. Tu dia. Bila putus darah belum pada subuh. Artinya belum subuh tu datuk lelaki bangun, bini pun bangun juga lah nak gapo. Dia tengok-tengoknya darah dia kering. Sekadar mana dia putus darah belum pada subuh tu? Supaya juga sekadar rakaat juga. Belum pada lepas subuh, dia sedar darah dia kering dah. Dengan arti, sekadar, kalau sekira dia ada sembahyang, dia dah sembahyang serkaat. Sembahyang gapo-gapo pun tak kira lah. Dia serkaat belum pada lepas subuh. Wajib atas dia qada maghrib dan isya sama. Isya, yang kena qada tu memanglah dia kering di penghujung waktu isya. Kerana isya ni waktu panjang dah daripada isya pukul 8 tu sampai ke pukul 5 subuh pagi tak, semua waktu isya berlaku lah tu. Jadi dengan sebab dia kering dalam waktu isya lagi, artinya isya tu dia duduk dalam keadaan suci. Muarik seperti tadi lah. Itu dia. Wa hadza aqallu ma yura'ihi an-nisa. Kata dia hak ni hak paling kurang orang tina kena reti.
dalam banyak-banyak benda hak ya reti no kena reti, hak ni hak habis, hak mesti benar kena reti. Ada. Wa ma hakama di akhir kata dia wa mahma ahmalatil mar'atu hukman min ahkamil hayd wal istihadah wa lam yu'allimha ar-rajulu kharaja ar-rajulu ma'aha wa syarakaha fil ithmi. Manakala orang perempuan buat tak padu mana-mana hukum mengenai hukum haid, mengenai hukum istihadah atau mengenai hukum nifas, dia tok laki dia pun tidak ajar, maka bini dengan tok laki sama-sama berdosa. Kita ni orang jantan hok tak bagi mari hit sekali abuk pun kena reti juga hukum hit. Tak ada pasal-pasal. Mana kata ada pasal pun ada pasal gitu. Sallallahu alaihi wasallam.